السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Sesungguhnya agama Islam, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhan kamu, maka mengabdilah kamu kepadaku. Sadaqallahul Azim. Min al-ayat al-bayyinat, Surah Al-Anbiya ayat ke-98. Yang dihormati saudara pengacara majlis, yang berhormat, yang dikasihi Tuan Guru Haji Abdul Haji Awan, Naib Presiden Persatuan Ulama Islam Sedunia, merangkap Presiden Parti Islam se-Malaysia PAS. Yang berbahagia Tuan Haji Hasan Jassim, Mursyid Ampas. Yang berhormat Timbalan Menteri Besar Negeri Kelantan Datuk Muhammad Amar bin Abdullah selaku pengurusi bersama Ijtima' Antarabangsa Perpaduan Umat Rantau Asia. Yang berhormat, yang berbahagia Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS merangkap pengurusi bersama Ijtima' Antarabangsa Perpaduan Umat Rantau Asia. Yang berhormat Datuk Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan, yang berhormat Ahli Majlis Musyawarah Kerajaan Negeri, yang berbahagia Syekh Abdul Ghaffar Aziz, Pengurusi Usaha Persatuan Ulama Islam Sedunia, dan juga semua perwakilan luar negara dan juga dalam negeri yang menyertai Ijtima' Antarabangsa Perpaduan Umat kali yang keempat yang diadakan di negeri Kelantan Darul Naim. Juga kepada semua pimpinan negeri, pimpinan parti-parti politik, tuan-tuan, puan-puan, rakyat negeri Kelantan yang saya kasihi dan saya hormati, dan kepada semua pahlawan yang telah berikrar untuk mempertahankan negeri Kelantan Darul Naim. Sekali lagi saya ucap penghargaan dan terima kasih di atas kesungguhan kita. Sempena Ijtima' Antarabangsa Perpaduan Umat yang berlaku di Kelantan hari ini. Kita mengucap terima kasih banyak kepada semua peserta yang telah menghadiri persidangan ini, sama ada sebagai pembentang kertas kerja atau peserta seterusnya, kepada seluruh kepimpinan peringkat negeri dan kepimpinan Persatuan Ulama Islam Sedunia, Gerakan Islam, pemimpin pertubuhan dakwah, para ahli ulama, dan semua ketua jabatan kerajaan seluruh rakyat yang hadir memberi sokongan yang padu pada malam ini. Hadirin hadirat yang mulia, kerajaan negeri amat berbesar hati
Dan terima kasih kepada seluruh tetamu dan dalam dan luar negara, rakyat berbagai lapisan masyarakat yang hadir bagi menzahirkan perpaduan umat yang membuktikan bahawa Kelantan adalah sebuah negeri yang subur dan sejahtera untuk Islam. Dengan iktimat ini juga kita mengharapkan memberi semangat baru kepada kita, khususnya di Kelantan Darul Naim ini, untuk mempertahankan pemerintahan yang telah kita mewarisi daripada seorang ulama, Allah yarham, Datuk Pentara Setia Tuan Guru Haji D. Abdul Aziz Dimat, yang telah merangka kepada kita pelaksanaan pemerintahan membangun bersama Islam. Kita jadikan dasar pemerintah negara Kelantan ini membangun beragama Islam sebagai dasar utama untuk kita terus melaksanakan tuntutan-tuntutan Islam bagi merais kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dimuliakan, iktimat antarabangsa umat kalian keempat di bawah pengajuan bersama kerajaan negeri dengan pihak pejabat naib presiden Ketua Persatuan Ulama Islam Sedunia dan Yayasan Amal Malaysia ini sangat bermakna sekali. Dengan pengisian yang padat termasuk nadwah ulama dan konferensi dakwah, di mana kedua-dua nanti insya-Allah akan disampaikan resolusi yang pernah oleh yang berbahagia Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man sebentar lagi. Kita akan memberi sokongan dan kita mendukung sepenuhnya resolusi yang akan dibaca kepada kita nanti. Untuk menjaga di mana nadwah ulama dan konferensi dakwah merupakan simbol dan manifestasi betapa peranan besar para alim ulama dan pendakwah serta pemimpin berbagai NGO Islam untuk menjaga misi keamanan dunia Islam dan dalam rangka untuk menyatakan bahawa dunia Islam adalah bebas daripada sebaran keganasan. Sesungguhnya umat Islam dan negaranya bukan pengancur dan tidak pengeluar kepada terorisme. Tidak sekali-kali. Sekaligus iktimat kali ini juga diyakini akan dapat merungkai persepsi Islamfobia yang ditabur oleh musuh umat Islam, khususnya kita tidak terperangkap dengan agenda dunia barat atau dunia luar daripada kalangan negara barat yang seringkali menuduh Islam sebagai agama yang ekstrem dan sebagainya. Setiap kes-kes keganasan dan radikal yang dilakukan kononnya atas nama Islam menyumbang kepada Islamfobia, terutamanya dalam kalangan masyarakat bukan Islam. Salah tanggapan mereka terhadap Islam boleh diatasi dengan cara umat Islam sendiri menunjukkan kebenaran tentang cara hidup menurut kacamata Islam. Hadirin hadirat yang dimuliakan, saya juga ingin mengatakan di sini dengan berlakunya iktimat antarabangsa perpaduan umat di Kelantan ini adalah dengan secara nyatanya merupakan satu saham yang amat penting kepada seluruh umat dunia. Kita tahu bahawa pada tahun 1924 adalah berakhirnya kerajaan Uthmaniyah atas usaha yang dibuat oleh
British dan juga Yahudi, sehingga terkuburnya kerajaan Islam waktu itu. Selepas itulah berlakunya negeri-negeri yang telah diacak-acak dibagi-bagikan oleh penjajah sama ada British ataupun Prancis. Maka hari ini kita lihat bahawa 2017 sudah cukup 100 tahun usaha yang dibuat oleh Zionis bersama dengan British, yang telah melakukan jenayah besar terhadap negara-negara di Asia Barat, sehingga mereka lahir negeri Syria, Iraq, Jordan, Saudi, Kuwait, Amerika, Qatar, Yaman dan Bahrain. Sehingga ini mereka berjaya lagi memperkecil-kecilkan bahagian-bahagian di negeri-negeri yang di negara-negara yang disebut tadi, seperti di Iraq, seperti di Syria, seperti di Libya, dan banyak lagi. Maka dengan adanya Ijtima Antarabangsa di Kelantan ini, insya Allah memberi beberapa peratus kesadaran kepada umat Islam di sedunia bahwa kita perlu menyikat usaha-usaha yang amat buruk ini kepada negara-negara Islam. Kita mesti kembali semula kepada persatuan dunia hari ini, sehingga pada tahun 2024 nanti genaplah hilangnya 101 tahun kerajaan Uthmaniyah. Maka insya Allah apabila bermulanya tahun 2024 nanti, bergerak kekuatan Islam terus untuk mengambil bahagian semula, untuk kita mengambil kembali dan untuk kita mendaulatkan Islam yang boleh menyelesaikan segala masalah dunia ini, insya Allah. Maka tuan-tuan semua adalah antara hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bekerja keras untuk terus memberi sokongan kepada Islam, dan terutamanya untuk jangka masa dekat ini mempertahankan kerajaan Islam Kelantan. InsyaAllah tidak boleh banyak. Awal takat itu dulu. Terima kasih banyak kepada semua yang mengambil bahagian, dan juga kepada semua perwakilan dalam dan luar negeri, dan semua yang telah mengambil bahagian menjayakan majlis penutup Ijtima Antarabangsa perpaduan umrah kali keempat di Kelantan ini. Dengan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Takbir, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.